Calon PTD, anda bukan bersaing dengan soalan sahaja. Anda sebenarnya bersaing dengan calon lain yang mungkin sudah buat persediaan dari awal. Ramai calon PTD masih fikir, tak apa, soalan psikologi je. Tak apa, jawab ikut je diri sendiri. Tak apa, nanti pandai-pandailah jawab. Tapi dalam masa yang sama, ada calon lain yang dah mula ulang kaji contoh soalan, faham bentuk penilaian dan belajar cara membaca nilai di sebalik soalan. Inilah beza calon yang masuk exam dengan persediaan dan calon yang masuk exam dengan harapan. Penilaian psikologi PTD bukan sekadar nak tengok anda pilih setuju atau tidak setuju. Ia menilai cara anda berfikir, kawal emosi, pegang amanah, bekerja dalam pasukan, buat keputusan dan hadapi tekanan. Satu jawapan nampak kecil tapi boleh beri gambaran besar tentang personaliti anda. Contoh soalan, saya akan tetap mempertahankan keputusan saya walaupun mendapat teguran daripada rakan sepasukan. Jawapan yang lebih sesuai dekat sini, tidak setuju. Kenapa? Sebab mempertahankan keputusan memang penting kalau keputusan itu betul. Tapi kalau tetap berkeras walaupun ditegur, ia boleh menggambarkan anda sukar menerima pandangan, kurang fleksibel dan kurang terbuka kepada semakan. Calon PTD perlu tegas tapi masih boleh menerima teguran secara profesional. Jadi jangan anggap semua soalan psikologi ni mudah. Kadang-kadang jawapan yang anda rasa nampak kuat sebenarnya boleh nampak keras kepala. Jawapan yang anda rasa jujur mungkin boleh nampak kurang matang. Sebab tu persediaan penting. Kalau anda calon PTD dan belum buat persediaan, dapatkan rujukan penilaian psikologi PTD di bio sekarang ataupun di MCSU. Dalam rujukan tu ada contoh soalan, jawapan, huraian dan panduan menjawab. Ingat, anda bukan bersaing dengan soalan je. Anda bersaing dengan calon lain yang mungkin sudah bersedia lebih awal.